Dia tadi Sheila kan? Umi, Sheila. Kenapa kasar macam tu? Umi, Sheila tak berapa sihat. Dia baru keluar hospital. Dia tak sengaja lah tu, Umi. Nanti dia okey. Dia tak adalah buat macam tu. Tak sengaja. Kalau bapak dia hidup lagi, dia tak boleh nak buat perlakuan macam tu. Dengan lelaki, dengan suami apatah lagi, kasar-kasar macam tu. Macam orang lelaki macam tu. Umi nak pergi mana? Ke mana? Kita balik hospital, nak pergi tengoklah macam mana dia. Tak payahlah, Umi. Umi, tak payah. Ya, biarlah adik rehat. Umi duduk. Tengok dulu TV. Sayang, lama je marah kat abang, sayang. Janganlah macam ni. Ila tak suruh pun abang datang sini pujuk Ila. Kalau abang nak balik KL, baliklah. Oh, janganlah halau macam tu.